Kau baru sold ni ke Angel? Mestilah Seoul. Takkan Mochi je boleh Seoul Europe ni. Yang lepas orang keluar kan. Kali ni Angel orang jauh. Kelantan, Seoul. Ui, macam mana Acik boleh kenal dengan yang ni? Sebenarnya asalnya Acik nak pusing-pusing je. Tapi bila Acik dah stop dekat satu tempat tu, sofa Europe kan. Banyak-banyak. Acik cubalah pusing-pusing. Lepas tu Angel tunjuklah satu-satu kualiti kan. Last kita ajak Acik pergi ke gudang nombor 2. Tengok yang barang baru sampai. Ni? Ngam-ngam baru sampai Mokcik. Ini? Iya Mokcik baru sampai Mokcik. Satu situ baru buka. Tak lama ya display. Tak sempat display Tak sempat display full set pun. Dalam gudang lagi? Dalam gudang lagi. Apa? Macam mana Acik boleh percaya ni? Tapi Acik dah lama tengok live kita. Sebab tu Acik walaupun dari jauh sanggup datang ke gudang Mozijan nak tengok set Europe ni depan-depan. Macam mana dia punya kualiti, finishing dia. Lepas tu Acik kenal lah dengan dia punya ni ukiran dia. Ini kan mas tempel. Kejap Angel. Macam ni kan ada lagi harga yang bawah. Kenapa Acik pilih yang ni? Sebab lain lah Mokcik. Lain dari kalau segi? dikomparekan sebelah-sebelah, lain. Tak sama dengan yang ini production Mozijan. Lain. Sebab tu Acik nak juga yang ready stock. So, kalau tak ada ready stock, kena custom. nak custom? Ambil masa sikit lah. Dah.